Saya merupakan seorang pesakit bipolar disorder, iaitu penyakit mental lah. Pesakit bipolar ni dia tak dapat nak tidur yang lama. Saya pernah tak tidur tu selama 7 hari 7 malam. Straight tak tidur. Malam tak tidur, petang tak tidur, pagi tak tidur. Memang tak dapat tidur. Very energetic. So bila dah sampai satu fasa tu yang very energetic tu, sampai dah tiba-tiba dia akan jadi down yang very down, membuatkan saya depression yang agak lama. Memang tak keluar rumah, memang berkurung dalam bilik. Tahun lepas tu bulan 7 tu bulan 6 saya warded di HUKM hampir sebulan. Dan saya rasa waktu tu memang takkan hidup lah lepas tu. Rasa macam nak mati dah masa tu. Terpaksalah mencari rawatan alternatif untuk rawat my bipolar disorder. So bila first time tu pakai bulan 9 tu saya dah start kerja sebenarnya dekat Jaya Grocer sebagai sales assistant. Mula pakai sok je dulu bulan 9, and then kumpul duit untuk pants. Bulan 1 barulah dapat beli Merlot pants. So pakai socks tu apa rasa? Pakai berapa lama socks? Sok tu sebenarnya saya beli untuk sebab saya kerja kan. Saya banyak berjalan tau as sales assistant ni, ambil barang, keluar barang kan. So memang penat lah, kaki saya memang sangat penat. So bila pakai sok memang alhamdulillah memang tak sakit. Okey, memang sebelum tu kalau nak bangun pagi kan, dia memang akan nak cecah je lantai tu kan. Ya Allah, sakit tau, macam mencucuk-cucuk. Hilang berapa lama? Sekejap dalam 2 minggu kot. 2 minggu. 2 minggu juga ada slow. Awal-awal tu memang sakit, tapi lepas 2 minggu tu memang kita rasa tak ada sakit dah. Tapak kaki sakit. Lepas tu masalah tidur ni macam mana? Masalah tidur tu membantu, tapi tak sebesar impak yang saya dapat daripada pants. Bila saya pakai pants tu, ya Allah, memang very deep sleep. Hari pertama saya pakai tu tak dapat tidur. Tak dapat tidur ya. Saya boleh, kenapa tak dapat tidur ni? Tapi tak apa, teruskan je. Minum air kosong banyak-banyak. Just minta je Allah kuatkan kan. Tak apalah, pakai je. And then hari kedua tu dah dapat tidur. Tidur yang very deep sleep. Ya Allah, yang memang saya dambakan selama ni bertahun-tahun Ya. Masa saya form 3 tu memang dah kacau lah tidur saya. Memang waktu tu masa study memang agak kacau lah saya punya time tidur tu. Malam tak tidur macam tu. Ya Allah, masya-Allah. Jadi bila dah dapat deep sleep tu kan, dia akan jadi, mood kita akan jadi baik lah. Jadi baik, and then everything is good lah.